Tiga perkara ini tak termasuk dalam riak walau macam riak. Pertama, dipuji selepas beramal. Seseorang itu dia dah buat amalan, selesai dia buat amalan tu, orang mari terbaik, padu, mantap Pak Abu. Selepas beramal, itu tak riak. Yang kedua, iaitu kalau dia buat apa-apa syiar Islam, itu tak dikira riak. Contoh, dalam ramai-ramai banyak pakai baju Melayu, plakatnya dia pakai jubah, serban, apa lagi, minyak atar, wangi-wangi semua. Itu kira riak tak? Macam riak kan? Pasal dia lain pada orang, tapi dia bukan riak. Dan yang ketiga, kata para ulama, macam riak tapi dia bukan riak. Apa? Yang ketiga, iaitu seseorang yang beramal sebab terdorong kerana tengok orang lain pun buat.